Obviously curang ni adalah satu pilihan. Hai, saya Hisham Hamid dan saya memainkan watak sebagai Zarif Afendi dalam drama Saat Aku Tahu. Zarif ni dia adalah seorang juru kamera ataupun fotografer yang memang hebatlah dalam bidang yang dia lakukan, biasa menang anugerah dan sebagainya. Setelah berkahwin, setiap perkahwinan tu mesti ada dugaan dan cabaran tersendiri. Jadi dugaan dan cabaran yang dia hadapi ni adalah satu perkara yang melibatkan kecurangan. Are you cheating on me? Oh, come on, Ami. Cheat apa? Nak cheat dengan siapa? Saya ni pun tak adalah handsome mana. Siapa yang nak? Awak tak tahu ke macam sekarang? Banyak cerita yang level muka pecah rumah. Level muka pecah rumah? Selalu orang cakap, cerita curang. Tapi kali ini, apa yang kami nak tunjukkan adalah ini adalah satu cerita yang a bit to the darker side. Dia lebih kepada revenge. Dia tak seperti macam kes-kes ataupun drama-drama curang yang lain lah. So itu adalah kelainan dari sudut itu. Yalah, ini adalah drama yang akan banyak mainkan emosi juga untuk pelakon-pelakon dan mungkin untuk para penonton juga. You're not my level. Apa yang kau ada? She loves me. Kalau kau yakin anak aku cintakan kau, kenapa kau datang sini? Saya cuma ada satu je permintaan untuk Datuk. Jangan masuk campur hal urusan rumah tangga kami lagi. Scene paling susah adalah sebuah babak yang melibatkan banyak pergolakan fizikal. Tapi babak tu banyak menggunakan tenaga fizikal lah. Dan saya rasa ia adalah satu babak yang agak menarik juga. Menarik untuk kami yang membuat dan juga saya harap menarik untuk mereka yang akan menonton nanti. Bodoh tak bertempat kau cakap bodoh. Siapa yang bodoh? Ha? Siapa yang bodoh sekarang ni kau cakap? Untuk watak Zarif ni mungkin kecam tu sudah pastilah. Hujung-hujung tu saya tak tahulah. Mungkin orang akan kesian tapi mungkin juga ada yang akan masih lagi rasa marah sebab yalah apa yang dia lakukan tu adalah satu dosa yang agak berat dan besar lah. So mungkin tak semua orang boleh senang-senang lupakan dan move on. Ada mungkin boleh maafkan tapi tak dapat melupakan macam tu. Obviously curang ni adalah satu pilihan. Hidup ni adalah satu permainan pilihan. It's a game of choice. So tak ada maknanya kalau orang cakap, oh saya tersilap, it's a mistake, I cheated, it's a mistake. No, it's not a mistake. You chose to cheat. Awak pilih untuk buat sedemikian walaupun dah tahu benda tu salah. So bagi saya I don't buy kalau orang cakap itu adalah satu kesilapan. It's a choice. Kalau kita tengok dengan situasi yang selalu berlaku, especially dalam current times ni, of course cerita ni adalah satu cerita yang mungkin ramai dapat relate. Mungkin ada juga yang ada pengalaman dan sebagainya. So drama-drama sebegini adalah drama yang di mana penonton pun boleh dapat rasa apa yang kami lakonkan, rasa juga. Hai, saya Hisham Hamid. Jangan lupa untuk saksikan saya sebagai Zarif dalam drama Saat Aku Tahu hanya di View.